Anwar Ibrahim mengumumkan, saya ingatkan umumkan apa, nak bagi duit raya kepada rakyat ke apa. Rupa-rupanya tiada majlis hari raya daripada pihak kerajaan. So itulah realitinya. Dia membazir duit rakyat sesuka hati. Tak ada masalah, tetapi untuk merayakan majoriti umat Islam di Malaysia ini, yang mana majoriti orang Melayu tidak boleh nak adakan majlis hari raya. Tetapi bila sambutan Chinese New Year, bila sambutan apa sahaja perayaan lain, okey pula, tidak ada notis ataupun tidak ada pengumuman tentang tidak boleh. So itulah, anda nilailah sendiri siapa Anwar Ibrahim itu sendiri. Dan kononnya dia nak membawa naratif, kita perlu berjimat-jimat, kita perlu itu dan ini. Ini adalah wayang, memang wayang yang tak tahu nak cakap macam mana lah. Anda nilailah sendiri. Jadi setahun sekali umat Islam merayakan hari raya, terutama sekali hari raya Aidilfitri, dan ianya menjadi satu kebiasaan. Jadi tak salah untuk merayakan di setiap kementerian dan sebagainya, tetapi tak perlulah merayakan majlis hari raya itu yang menelan berpuluh-puluh juta, malas lebih daripada itu, dan tak sepatutnya dia umumkan sedemikian. Jadi adakah hari ini dia nak mengatakan perayaan orang Melayu ataupun perayaan umat Islam ini tak penting? Adakah dia nak mengatakan perayaan umat Islam ini tidak penting? Itu mesej yang jelas yang cuba diberikan oleh Anwar Ibrahim. Kalau kita orang Melayu yang beragama Islam tak faham lagi siapa itu Anwar Ibrahim, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Kononnya dia membawa naratif, kita perlu berjimat-jimat dan sebagainya. Yang kamu membazirkan duit rakyat seperti mana yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli. Rafizi Ramli mengatakan, pergi tanya Anwar Ibrahim ke mana perginya 700 bilion. 700 bilion 700 bilion selama 3 tahun pemerintahan Anwar Ibrahim. Takkanlah kamu nak berkira pasal